Jika tak berlaku tembakan di Taiwan, relax-relax lah. Tapi kenapa saya kata di Taiwan anda kena pindah? Kerana bagi saya, apabila Taiwan kena bom adalah titik kepada benda berat akan berlaku kepada kita. Bagi negeri yang tidak terjejas dengan air itu mungkin dalam keadaan tidak ada apa-apa. Tetapi hayungan atau goyangan kepada gempa demi gempa tadi amat membimbangkan. Jadi dekat sini jika anda boleh pergi ke kawasan yang Banjaran Titiwangsa ataupun daripada Gunung Datuk sampai ke Baling, sampai ke Jeli, sampai ke Gerik, apa-apa saja di kawasan sekitar, insyaAllah kawasan tersebut tidak ada goyangan langsung. Kawasan tersebut tidak mempunyai yang kata titik goyangan dan juga boleh boleh menetap untuk sementara waktu. Okey, boleh menetap untuk sementara waktu. Okey, di sini juga siapa-siapa kat sini saya nak bagi tahu, siapa-siapa lah pandai dari segi apa saja bentuk yang anda rasa tidak berkepentingan, untuk buat benda perkara yang tak baik kepada umat Nabi Muhammad SAW. Saya mengalu-alukan anda boleh menyebarkan perjalanan mimpi yang terakhir kepada umat Nabi Muhammad SAW yang lain. Okey. Dan dekat sini saya nak bagi tahu, jangan tunjuk pandai ya dekat sini. Jangan tunjuk pandai, jangan tunjuk anda ni anda yang paling betul. Anda lah yang paling rasa mampu memahami perjalanan mimpi yang terakhir. Anda sajalah yang rasa anda dah kaji lama, anda rasa anda hebat pun tak boleh. Bersederhanalah dalam setiap tutur kata, patah perkataan anda. Roti telur ada? Okey, dekat sini TikTok tanya Kak Sita, awak kena panggil nama penuh Kak Sita Anor. Nak tengok list kedua kat mana? Awak boleh tengok dekat wall saya ni. Saya dah upkan juga list kedua saya dekat TikTok dalam keadaan yang gelak-gelak, ketawa-ketawa tu. Dan awak boleh tengok dekat Salam PMYT dekat Facebook saya. Jika kerajaan belum padam lagi, awak boleh tanya mana-mana yang menyimpan list kedua. Tapi kebanyakan dah berlaku banyak dah. Contoh perkara yang berlaku kat situ paling glamour sekali adalah banjir di Warmok. Okey, limpahan Tokyo, limpahan sisa pembuangan kimia. Dan banyak lagi lah yang paling glamour saya kat situ. Dan yang paling glamour sekali, saya boleh menembuskan 8 hari bulan skru yang akan dihantar kepada Singapura, dan 9 hari bulan surat rahsia keluar daripada Washington. Dan apabila saya mengeluarkan kenyataan yang begitu sadis sekali dalam Facebook, dapat ditangguhkan penghantaran skru kepada Singapura. Jadi dekat sini saya telah pun banyak mencampuri urusan presiden-presiden yang begitu rakus sekali dalam dunia. Jadi saya tahu musuh saya terlampau banyak, dan saya tahu keadaan saya pun dalam keadaan yang berat. Saya sekarang dijaga dengan begitu rapi sekali, hingga berbelas-belas orang jaga sekarang. Saya cuba nak mendampingi anda semua, tapi masa saya begitu menceburi. Kerana bukan semua perkara saya boleh bersama dengan rakyat jelata begitu dekat. Ada waktu atau bulan tertentu sahaja yang saya boleh rapat dengan anda. Makin menghampiri tipuan emas, saya tidak boleh rapat dengan anda semua kerana
begitu kuat tekanan yang dihadapi dari masa ke semasa. Saya harap anda semua memahami kekurangan upayaan saya dalam menyampaikan perjalanan mimpi yang terakhir untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada anda semua, begitulah jalan cerita hidup saya. Saya ingin memberitahu jika saya tidak dapat diselamatkan, maka saya perlu ditembak mati. Kerana apa yang telah dipaku oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kepala saya adalah perkara-perkara gaib yang akan berlaku satu persatu selepas ini. Jadi kepada anda semua, ambil benda perjalanan mimpi yang terakhir ini sebagai peringatan untuk kita menjalani kehidupan akhir zaman ini yang penuh dengan cabaran, yang penuh dengan liku-liku kehidupan yang begitu mencabar sekali. Tetaplah dalam golongan orang yang sentiasa bersyukur, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat menjadi sebagai lelaki, dapat menjadi pimpinan yang kuat atau tanggungjawab yang begitu kuat dalam kehidupan, membimbing orang yang begitu lemah di sisi kita, seperti paling dekat ibu jika ada isteri-isteri dan anak perempuan kita, kakak perempuan, adik perempuan kita. Dalam keadaan yang begitu cemas sekali, kita belum lagi diuji dengan perkara yang besar, tetapi dunia cabaran kita telah Allah tunjukkan satu persatu begitu keras sekali ujian yang telah ada pada waktu sekarang. Jadi kepada yang begitu jauh dengan Al-Quran, saya mohon anda semua dekatkan diri dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran ini bibit-bibit mutiara, bibit-bibit mutiara yang anda perlu bercakap, perlu belajar, perlu hayati, perlu lagi ulang baca, perlu lagi ulang baca. Jadikanlah bibit-bibit mutiara ini bacaan Al-Quran anda, hayati dengan keadaan yang penuh ikhlas, bersyukur, mengingati kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dengan lebih fokus lagi dan mencapai kepada tahap keesaan, memahami keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya harap dekat sini, saya tahu saya masa tak banyak bersama dengan anda, dan saya juga tidak mahu memberi kesan kepada orang yang mengikuti saya, menolong saya, menjaga saya dengan begitu rapi sekali selama ini. Saya tidak mahu memberi cabaran kepada mereka kerana mereka juga ada isteri, ada anak, ada ibu, ada kakak, ada adik, ada keluarga masing-masing yang mereka sayangi. Jika saya begitu terdedah sekali, maka cabaran kepada mereka begitu kuat sekali. Jadi sebab itulah saya perlu mendiamkan diri bulan 2, 3 dan 4 kerana keadaan yang begitu kuat akan berlaku kepada negara-negara yang telah saya sebut, iaitu di negara Syam, dan akan turun sedikit kepada negara Ukraina. Jadi dengan ini keadaan akan bertambah buruk lagi dengan cuaca perubahan yang teruk, dan akan kita dalam keadaan yang sukar sekali. Saya harap anda semua apabila mendengar daripada saya sendiri perjalanan mimpi yang terakhir, dengarlah dengan keadaan yang begitu waras, dalam akal yang waras. Kerana apa yang saya tuturkan ini, saya dibimbing oleh cahaya yang begitu kuat di samping saya untuk menyampaikan perjalanan mimpi yang terakhir umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya ini membimbing saya untuk capaikan supaya apa yang saya tutur, saya tidak mempunyai rasa niat-niat yang begitu jahat kepada orang lain. Saya perlu membuang sebarang rasa untuk sampai setiap baris ucapan saya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda semua, saya tahu keadaan saya sekarang yang kurang cerdik, hanya ada sisa 30% sahaja lagi untuk sampai kepada tipuan emas di Sabah.
Jadi kuatkan minda, kuatkan mental anda semua, jalani kehidupan dengan baik, sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang benar, bersedia dan capai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Alright. Alright. Untuk jawab soalan anda, saya sambil-sambil makan. Banjaran di Wangsa tu dia ada dua bahagian. Satu bahagian yang menghadap Laut Selatan, satu bahagian yang menghadap Selat Melaka. Jadi manakah bahagian yang lebih sesuai? Bahagian yang menghadap Selat Melaka dan bahagian yang menghadap Laut Selatan. Dia macam ni. Yang menghadap Laut Cina Selatan ni adalah drone dan juga air-air akan melimpah. Yang menghadap di seberang Sumatera ni, dia tsunami yang besar, lebih tinggi daripada Gunung Jerai, dan juga gempa demi gempa yang begitu sadis sekali. Dan juga dekat sini ada juga tentangan daripada laut datang kepada kita, walaupun tak banyak, tapi ada juga. Dan pada waktu tersebut kita masih ada lagi peluang, tetapi tak banyak peluang kerana tipuan emas selepas itu dengan cepat akan berlaku. Awak kena pergi Banjaran juga. Tak boleh awak cakap buat andaian yang awak rasa selamat. Tidak. Kena pergi Banjaran, kena berondo-berondo sampai ke Banjaran. Jika ada masa, berondolah sampai ke Banjaran. Kerana kat situ tidak ada goyangan atau tidak ada getaran atau tidak ada cerobohan. Dengan kata lain, orang gila. Orang gila. Jadi dekat sini orang gila boleh bunuh orang ya. Sebelum dia bunuh orang, dia telah membunuh keluarga dia. Keluarga yang lemah. Okey? Keluarga tersebut waras tapi lemah, tapi dia telah membunuh. Jadi anda semua kena pergi kawasan di antara Banjaran Gunung Datuk sampai ke Titi Wangsa, sampai ke Baling, sampai ke Kerit Jeli, mana-mana sahajalah. Sita Anu, Waalaikumsalam. Yang bukan Islam macam mana keadaan tu? Ramai yang jadi gila juga ke? Macam mana? PMOIT ni untuk umat Nabi Muhammad. Tapi untuk non-Muslim, saya tidak fokus perkataan gila lah ya. Ada yang mengikuti kita, ada yang sudah pun meninggal dunia, dan ada dalam keadaan susah payah. Ada mereka membuat kumpulan mereka sendiri. Okey, dari Sabah ya, penjuang rahsia, nasihat untuk kami dari Sabah, dari TikTok. Sabah, saya nak bagi tahu anda memang kena tipuan emas yang begitu dahsyat sekali. Dan tak lama selepas itu anda dibantai dengan drone yang begitu sadis sekali. Dan selepas itu anda perlu bangkit dan perlu keluar. Anda perlu naik mana-mana kapal untuk sampai ke Mekah. Anda perlu bangkit, anda perlu keluar, anda perlu naik kapal mana-mana sampai ke Mekah. Jika tak boleh sampai ke Semenanjung, naiklah kapal. Kapal laut. Banyak kapal free nanti, jangan risau. Masa tu tak ramai orang percaya. Jadi anda umat Nabi Muhammad, anda kena yakin Allah Subhanahu Wa Taala hantar kepada anda kapal free. Jadi naik kapal free lah. Nur 777 daripada TikTok. Pulau Langkawi tadi, sadaqallahul azim.
Saya dah beberapa kali cakap benda yang sama. Awak ada ulang-ulang benda yang sama. Awak kena fokus. Angkawi ke Pulau Pinang ke, Sadaqallahul Azim. Sudah-sudahlah tanya. Oh, dah tak tanya benda macam tu dah, sebab banyak kali dah tanya. Cita kiranya pemegang panji dan juga panglima itu sekarang sudah bersedia lah ya tuan. Awak tak perlu fikir panglima lah. Awak fikir diri awak aja. Kalau awak fikir panglima tak ada guna. Awak fikir diri awak dulu. Sebab orang besar dia tak sama pemikiran dengan rakyat. Rakyat tu fikir diri dulu. Awak kena ingat, Kepulauan Shah Alam, jentera nak masuk tolong, tak semua sampai. Itu baru Kepulauan Shah Alam. Jadi awak kena ambil iktibar dari apa perkara yang telah berlaku kepada tanah air kita. Boleh faham tak? Jangan terlalu mengharapkan sangat orang. Kena berikhtiar sendiri. Awak, saya nak menyampaikan perjalanan mimpi yang terakhir. Saya tak harapkan siapa-siapa pun. Berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bercakap saja. Saya bukan marah. Saya tak marah awak tanya. Tapi awak kena fokus. Kalau awak tanya ulang benda yang 100 kali dah tanya, kenapa sangat awak tak fokus? Saya cam awak ni. 0777 ni saya dah cam awak. Jadi kalau saya cakap benda macam ni, bawa awak reti lah dalam kepala. Maksud dia apa? Manusia ni dia ada beberapa peringkat. Kalau kita cakap sekali dia tak nak dengar, 2 kali tak dengar, dia tanya ulang yang sama. Macam cikgu lah mengajar anak murid. Dia cara macam ni tak dengar, tak masuk kepala. Cara macam ni tak masuk kepala. Jadi kena buat keras sikit baru masuk. Macam itulah. Tapi saya tidak ada niat nak marah pun. Supaya awak faham, reti masuk. Kalau kepala tu reti masuk. Tak boleh terasa hatilah dengan saya ya. Saya minta maaf lah kalau terasa hati. Saya dah cakap dah tadi kan, kawasan yang tidak gegar, yang kawasan yang tidak mengalami getaran. Itu saja. Jangan tanyalah kawasan lain. Kawasan lain tak payah tanya. Itu saja kawasan dia. Orang cakap, awak tanya kawasan lain. Lepas tu nak cakap nak selamat rumah awak lah. Mana boleh. Saya datang dengan escort saya. Escort saya dah tumbuh rambut dah. Assalamualaikum Puan Sita Anur. Jangan tanya tempat rumah awak, blok mana, lorong mana. Berhati-hati dalam pertanyaan. Kalau saya tak sebut tu, bermakna tak boleh nak tanya lah tu. Kawasan tu tak payah tanya. Tu paksa-paksa saya suruh jawab. Kenapa? Jangan tanya. Sebab itu saja kawasan dia. Kalau awak rasa beban nak pergi satu tempat tu, rasa beban, awak tak payah berurusan dengan saya. Senang, simple aja. Simple. Hidup ni simple. Awak rasa tempat tu rasa beban bagi awak, awak tak payah buat apa-apalah, suka hati awak lah.
Okey. Puan Siti. Ya. Salam. Saya baca soalan dia. Ringkaskan. Teruskan. Okey, yang ini pasal drone lah. Kami fahamkan yang drone ni dia Drone, pasal drone? Ya. Pasal apa? Kami difahamkan yang drone ni dalam PMYT yang nota yang ada sekarang ni, drone ni banyak, tambah banyak, dia tembak orang, dia boleh tembus penting, dia Dengar. tak beracun. Okey, stop. Drone ni dia sekali lepas 1 juta. Sekali lepas 1 juta. Dia punya kepala dia ada kat atas kepala kita. Okey? Drone ni sekali lepas 1 juta. Satu drone dia bawa 10 peluru, 3 semburan racun. Soalan saya, ada tak dinampakkan di dalam PMYT yang beberapa kumpulan manusia jemaah atas bacaran waktu nanti ada kumpulan yang berjaya hapuskan drone, kalau ada dinampakkan dalam PMYT lah, selain daripada kita duduk dalam terowong atau kita banyak sampai dengan duduk, atau memang itu je lah kita punya kehidupan dan memang tak ada pun yang kita boleh lawan memang tak ada yang boleh kita hapuskan dengan cara apa-apa dalam PMYT. Pertama, PMYT ni awak kena melangkah keluar mencari saudara awak kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkara yang paling pokok. Kalau awak tak melangkah keluar, awak takut dengan drone, ibarat awak mati bunuh diri lah. Kan takutlah tu. Awak tak nak keluar kerana awak takut, awak mati bunuh diri je lah. Memang mencari saudaraku, berdiri di belakangku, mencari saudaraku Imam Mahdi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Awak kena faham tu. Berdiri tu bermaksud bergerak. Faham tak? Berdiri tu maksudnya bergerak. Bukan berdiri cakong gitu, bukan. Berdiri tu maksudnya bergerak. Okey, soalan kedua boleh tak saya sambung? Yang tadi tu saya rasa saya faham lah maksud Puan Siti berdiri bergerak. Soalan yang kedua pasal punya saya ingat Puan Siti. Kalau takut, semua orang takut. Saya lipas pun takut, cicak pun takut saya ni. Kalau rasa takut, saya takut. Pacat lebih lagi lah. Pacat ke lintah semua orang takut. Ular pun orang takut. Semua orang takut. Kalau fikir takut, semua orang takut. Faham tak? Sejuk pun orang takut. Tak ada tempat tidur. Tidak empuk pun takut. Tak ada makan enak pun takut. Tak ada kedai mamak kat atas sana. Saya pun takut tak ada kedai mamak kat sana. Saya dah lah gila kedai mamak. Jadi maksudnya kat sini apapun terhadap jelas pun usaha kita adalah dalam terowong dan jadi memang macam tu lah. Awak tahu kenapa saya keluarkan suara sekarang? Saya nak akhir dah dengan awak ni. Jadi saya minta maaf lah. Saya marah-marah, saya minta maaf. Saya ni anak bongsu sebenarnya. Janganlah marah, saya nak bongsu. Okey? Kalau fikir takut, saya cicak takut, lipas takut, saya tak pernah bunuh mereka dalam hidup saya. Tak pernah. Pacat ke ular ke, saya tak pernah pegang tiba-tiba je. Tak ada. Saya tak power bab tu. Seperti yang korang semua tengok, saya gila kedai mamak. Kedai mamak tak ada dekat Banjaran, saya takut. Takut lapar. Okey? Jadi jangan fikir kememeh dengan saya, sebab saya lagi kememeh daripada anda. Saya lagi manja daripada anda semua.
Baik. Okey. Terima kasih banyak ya. Wow, sama. Saya minta maaf ya. Ada. Ini trend lah wanita ni. Kat sini tidak ada ajaran ya dekat TikTok. Kat sini tak ada ajaran. Saya cerita bab perang ni. Suka hatimu lah. Mau nak dengar, tak ada dengar, sudah. Saya peduli apa kat kamu. Kalau kamu kata tak takut kena tai, saya dah bagi tahu dah apa nak jadi kepada saya. So tak payah bengong sangatlah nak menghukum saya. Saya dah bagi tahu terang-terang lagi. Jadi kalau nak hukum saya dah bagi tahu dah apa nak terjadi. Dia tak payah bengong lah sangat. Faham tak? Tak ada siapa rasa diri hebat pun. Saya pun penakut. Ingat saya berani je. Penakut saya. Perawat saya tahu lah. Mana tahu perawat saya ahli sihir. Mana ahli sihir? Semasa gempa adakah bergelak? Noh Hayati noh. Ni ayat yang bagus. Masa tsunami yang datang tu, seluruh Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, separuh Johor, Perlis, Kedah, Perak separuh bergelak. Ya, bergelak. Bila akan pulih balik? Akan pulih jika ada orang pergi pulih kan. Jika awak pakai solar. Macam tu ayat betul. Kelantan tak bergelap, Terengganu tak bergelap. Tapi kena datang dululah ombak yang besar. KLCC sampai tingkat 17. Air Shah Alam ni kena ukur PPR Highcom sampai tingkat 6. Kalau utara tu lebih tinggi daripada Gunung Jerai. Pandai-pandailah bawa diri. Tadi ada yang tanya Perlis kan? Perlis tu sadaqallahul azim. Kuat sikit suara. Yang ini kan Puasita kuat sikit suara. Kuat sikit suara. Hello. Puasita dengar? Okey. Yang ini kan saya kuatkan sikit suara ya. Okey. Yang ini kan Puasita, ini pasal solat dalam PMYT masa duduk kat Banjaran dalam 3 tahun tu, tapi kita masih ada orang lapar yang tu. Puasita boleh nasihat sikit tak yang pasal kita pasal solat dalam kita menjaga kita punya ibadat dalam just kupas sikit lah sebab yang itu macam kurang sikit kupasan pasal solat. Terima kasih. Air senantiasa ada. Waktu tu ada orang lelaki yang akan takbir, yang akan imamkan. Okey? Kebanyakan perempuan memang gila. Tetapi ada adik-adik bawah ni dia orang tak gila, bawah pada 25 tahun. Tapi perempuan yang atas pada 25 tahun kebanyakan gila. Kebanyakan nak cari 1000 tu nak cari 3 orang hak tak gila susah. Orang gila memang tak solat lah perempuan. Awak jangan kata awak tak gila pula. Saya pun tinggal 30%. Nak gila juga. Kesusahan yang melampaui. Dan kebanyakan lelaki akan memimpin lah. Mereka akan memimpin solat.
Jadi nak tanya tu boleh, jangan imajinasi tu kecil, kena imajinasi tu besar. Kalau saya kata orang perempuan ramai gila, gila lah. Orang gila mana pandai solat, baju pun tak pakai. Jadi kebanyakannya lelaki lah. Lelaki juga handle orang gila, lelaki juga angkat orang sakit, lelaki juga jadi cari berbagai-bagai, lelaki juga bagi arahan, lelaki. Yang mana perempuan yang boleh jagalah budak-budak, orang tua. Macam tu saja. Kadang mereka pun tak larat nak jaga diri pun. Yang atas pada 25 tahun, bawah pada 25 tahun perempuan okey lagi. Mereka masih kuat. Di atas pada 25 tahun mereka dalam benar-benar keadaan susah payah. Saya tahu ramai sangat wanita dalam ni nak bertanya-tanya Tapi bukan saya nak banggakan laki-laki. Saya pun ada masalah juga dengan laki-laki. Tetapi hidup kena bercakap jujur, guys. Hidup kena bercakap jujur. Begitu susah sekali. Saya pun ada masalah dengan laki-laki sekarang. Tapi hidup kena bercakap jujur. Alright? Jatuh telefon. Ambil bang, baik bang. Bang ambil. Ya apa? Dah siap dah baju kan? Agak dah tak tepi sikit. Okey, Lily Blossom 655 daripada mana ni? Daripada TikTok. Apabila nuklear jatuh di tanah Syam, nuklear jatuh di Ukraina, bumi berubah. Dekat bumi ni dunia tu berubah. Macam mana berubah? Baik, satu lagi bang. Ada tak tu tadi? Habis dah dia punya ni. Abang bubur berapa tadi? Masa nak tidur budak-budak kena bubur api kat bawah. Sejuk sangat. Kalau tak bubur jadi beku budak-budak nanti. Dia tak boleh bercakap, tiba-tiba mati. So, budak-budak tadi kena sentiasa ada tu kayu untuk bakar. Ada ungu api. Mana lagi mami punya ni? Kalau mami tukar RM20 tadi. Kalau saya cari duit Dobi, guys. Cari duit Dobi, guys. Ini satu. Susah lah mami nak cari tadi. Abang. Nah. Itu kak, batu masuk dekat kering tarik dia punya tu. Okey. Jadi memang cuaca akan berubah jadi sejuk. Di tanah Syam nanti akan jatuh setara nuklear, bom besar. Okey. Dan juga
Ukraina. Jadi bumi ni berubah jadi sejuk. Jadi budak-budak nak tidur nanti dia kena ada unggu api. Tsunami itu blossom ya. Tsunami itu akan berlaku apabila perkara akan berlaku kepada saya. Saya nak tanya, dalam ramai-ramai yang tengok saya ni, tolong beli bubur dengan saya. RM180. Sekotak ada 30. Tolong belilah. Boleh? Bubur akhir zaman. Siapa nak infak pun boleh. Nak ke beli bubur dengan saya? Saya nak berjalan. Saya nak pergi cari kawan saya. Sambil-sambil tu saya boleh letak bubur di kuasa tempat tertentu. Saya tak boleh nak bayar lagi untuk 100 baht kemudian ni. Saya harap adalah yang boleh menyumbang atau membeli box akhir zaman dengan saya. Mungkin awak rasa lambat lagi kan? Apabila perkara ni berlaku, dia akan jadi cepat sangat. Faham tak? Bila perkara ni berlaku, dia akan jadi cepat sangat. Dan awak tak sempat tu. Tak sempat nak bersedia. Mana-mana ada duit lah. Bayar dululah 180. Saya nak tempah 100 box untuk kali terakhir. Saya ni Sita Ano, sepatutnya saya tak boleh ucap perkara macam ni. Tapi awak ni main-main lah. Seolah-olah macam awak fikir saya ada kepentingan. Saya ditekan dah 4 tahun lebih. Kenapa saya perlu ada kepentingan lagi? Saya diekori 24 jam. Untuk apa kepentingan yang tu yang saya dapat? Cuba bagi tahu. Jadi saya harap sangatlah ada kemampuan untuk bayar RM180 sekotak dengan saya. Simpanlah. Jika ada anak, ada isteri, simpan 1 kotak. Kalau tak nak simpan, rasa duit banyak, boleh infak kan. Saya boleh letak di banjaran-banjaran kotak awak tadi. Saya harap saya bolehlah tempah 200 box atau 300 box. Ni saya cuma minta 100 saja box. Ini 100 yang ke 300 box. 100 pertama habis, 100 kedua habis. Ini saya minta 100 ketiga. Nazura Nazri, awak kena cari nombor telefon saya. Okey, bubur yang dah siap masak.
Kat sini Abang Nash. Salam Kak Sita Ano. Dia kata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang alim ramai lagi ke tolong umat Nabi Muhammad. Orang alim, siapa orang alim tu? Ya. Bila air yang besar pun mereka dah tak larat. Ya, awak kata mereka tu alim lah dulu. Tambah pula bom dia datang. Dia pun takut juga. Akhir zaman ni sukar untuk membezakan di mana kebenaran. Awak kena cari orang yang begitu sadis sekali dihina, sadis sekali dikata, sadis sekali dizalimi, maka awak kena join mereka. Tapi kalau awak cari orang yang berada peringkat atas, penuh dengan kemegahan dunia, penuh dengan kesombongan dunia, tidur dengan lena, habis. Habis. Tembok-tembok tebal yang begitu rakus sekali dunia. Faham? Dari tok ya, dari tok tahan lama. Saya memanglah agak terkenal, tapi saya telah dilokapkan, saya telah dipukul, saya telah dimiskinkan, saya telah diadili dengan tidak yang jelas sekali. Saya memang terkenal. Saya memang terkenal. Tapi itu cara saya terkenal. Saya dihina siang malam. Apa bukti saya berbohong? Apa bukti saya menipu? Tidak ada bukti kan? Jadi untuk apa saya dizalimi? Untuk memenuhi tuntutan politik. Dan kononnya kamulah paling alim dalam Malaysia. Wah. Sadaqallahul azim. Jadi berlumba-lumba lah. Masa dah tak banyak. Okey. Berlumba-lumba lah. Masa dah tak banyak. Abang Nas cakap mantap view malam ni, Kak minta layan 13 ekor. 477 476 minta layan 13 ekor. Dapat layan 13 ekor bolehlah beli tu. Beli bubur. Awak bukan kata saya tak pernah infak lah. Yang saya infak juga daripada akaun anak saya. Yang pertama banyak juga infak. Sebab apa? Harta double. Ada yang bayar, ada yang tak bayar balik. Tak apalah, tak ada masalah. Yang kedua tak habis. 20 kotak. Saya sedekahkan juga. Ni yang ketiga ni. Saya ni Sita Ano, tapi saya merayu dengan anda. Makanan anda sendiri nanti. Bukan makanan saya. Makanan anda sendiri. Saya Sita Ano, tapi saya kena bercakap macam ni dengan anda. Anda bubur jelas seberapa banyak. Ya, saya beli semua. Dengar sini, saya tak pernah ambil lagi komisen. 1 sen pun saya tak pernah ambil lagi. Semuanya saya sedekahkan. Tak pernah ambil lagi saya. Keuntungan tadi pun saya tak pernah ambil 1 sen. Semua saya sedekahkan. Selepas bayar rumah pink dan keperluan dalam rumah pink, tak ada untuk saya dan tak ada 1 sen untuk anak saya. Anak saya sudah ada rezeki dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui bapa dia dan juga melalui moyang-moyang dia. Bubur ni tahan lama, boleh tahan 2 tahun. Kalau cuaca dalam bilik boleh tahan sampai 3 tahun. Cuaca bilik aja. Yang menggelepur tengok saya malam ni suka hatimu lah. Suka hatimu lah. Tak boleh bukti pun saya bohong ataupun menipu. Tak boleh bukti pun. Tak boleh buktikan sah ke kerajaan Malaysia. Kerajaan Malaysia pun tak boleh buktikan saya menipu atau berbohong. Sekarang satu persatu sedang berlaku.
Awak tahu jika Iran memakai bom besar, itu jadi malapetaka 5 buah negara Arab yang kecil nanti. Hancur lebur, termasuk Arab Saudi. Tahu, selepas itu akan ada bom besar setara nuklear dijatuhkan di tanah Syam. Ha? Macam mana sekarang? Awak kata saya menipu. Apa yang menipunya? Dalam list saya tu terjadi satu persatu. Itu pengangar lah baca. Untuk yang ambil jelas PMYT, Taiwan kena bom saja. You all boleh dah angkut-angkut makanan ke atas, ke Banjaran Titiwangsa, dari Gunung Datuk sampai ke Baling. Carilah. Dari Gunung Datuk sampai ke Baling. Masuk jeli, masuk gerik sikit. Yang hater sangat-sangat dekat dalam TikTok ni, suka hati dia lah. Okey? Suka hati dia lah. Saya dah tak larat nak cakap dah. Saya dah masa dah tak banyak. Ada berapa ribu lah hari ni sayang? 16. Saya ada 15 hari lagi. Yang begitu sadis sekali bahasa dekat TikTok ni. Nanti malam Isra Mi'raj nanti hantar hadiah kat saya, boleh ya? Saya lahir malam Isra Mi'raj. Bulan Islam. Saya lahir malam Isra Mi'raj. Jadi hantar hadiah kat saya, jangan lupa. Oleh kerana saya cucu Maharaja Legih, awak bagilah gula-gula emas kat saya. Besar-besar jari ni ke? Yang tak nak fikir, yang tak nak kaji, reti buat tuduhan kepada saya, biarkan labu jatuh dengan sendiri. Ada orang komen pakai tudung pun tak reti. Orang kena tengok Facebook saya yang lama, masih tak AB Jala. Saya pakai tudung ni pun alhamdulillah lah. Okey. Hari ni apa baru letak bagi saya air tu boleh. Special. Swap. Ya, tengok ni style tudung ni, comel ni, comel. Awak tahu saya ni nak bagi hadiah ni, suka warna apa? Kaki saiz. Kaki saiz. Saya dah ada dah kasut. Kasut dah ada cukup. Saya tak suka banyak-banyak. Awak bagi doa yang paling menggetarkan jiwa. Wow. Doa yang paling menggetarkan jiwa. Assalamualaikum Ustaz Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya satu je. Bagaimana nanti keadaan wanita yang berpurdah, yang ikhlas menutup aurat ketika wahara nanti? Yang ikhlas? Keadaan dia orang. Yang ikhlas? Ya, menutup aurat, berpurdah. Awak pakai baju apa yang awak pakai ada sekarang. Jika sekarang awak menutup aurat, nanti insyaAllah anda pun menutup aurat lah. Jika sekarang masih lagi terbuka, maka terbukalah.
Tapi jika awak kata boleh bawa almari, terpulanglah. Kalau awak rasa mampu nak angkat sebuah almari, awak angkutlah. Tidak ada perkataan kain percuma dekat sana. Kecuali awak pandai memintal daun ataupun pokok atau kulit kayu menjadi baju, okey. Ferdi Shah daripada TikTok, awak doa untuk saya je. Awak tak payah post lah doa kepada saya. Awak doa je untuk saya. Saya ni memberanikan diri dengan usia tahun ni 42 tahun. Kalau ikut kalau ikut hijrah umur saya berapa? 43. 43 tahun hijrah. Terima kasih. Apa? Air. Syukur. Ni kad saya. Ratu Sri Kandi Husna. Aduh, mesti kita busuk nanti kan cana. Apalah. Jangan fikir macam tu. Ada air terjun lah. Ada air terjun. Saya tengok cara pegang kain saya lah. Satu, saya pegang kain batik atau kain pelekat. Saya tak tahulah kain batik ke kain pelekat kan, saya tak tahu. Tapi warna pink. Okey, letak kat badan macam ni. Ni macam kat badan. Kadang saya balut kat tangan. Dan saya ada kain gebor. Gebor yang besar. Dan saya ada kain tudung. Ya. Dan kain penutup ni hidung sebab takut tak kena racun, bau-bau racun atau apa-apa sajalah. Dan saya ada baju 2-3 lapis pakai sebab sejuk, kadang panas. Dan dekat betis tadi ikat dengan tali, balut dengan tali. Dan selipar juga, balut juga dengan tali sebab nak berjalan dalam bukit. Okey, berjalan demi berjalan. Jadi ikat macam ni, tali tadi. Itu saja peralatan yang saya bawa. Kulu kili, cergas ke tak cergas ke, itu saja. Jane girlfriend Tarzan pakai pink. Oh ya kau. Macam itulah lebih kurang. Yang mana kamu boleh angkut dekat badan kamu. Faham? Jangan perasan lah nak bawa sebiji almari. Siapa nak angkut? Tak tahulah pakai apa. Tapi lebih kurang macam itulah. Akhir sekali sampai tak ada kasut dah. Akhir sekali sampai dah tak ada kasut. Kak yang rabun macam mana kak? Pandai-pandai lah bawa diri. Tak ada bawa beg. Tak ada istilah bawa beg. Puan Rosi Aziz dari TikTok. Ramai ke kanak-kanak berada di Banjaran? Ramai. Dekat Banjaran ramai. Waalaikumsalam. Orang tanya boleh bawa handphone tak? Tak payah bawa lah, benda tu tak boleh pakai pun. Kanak-kanak saya jaga soal tim saya lah tim saya 40 orang, tak ada ibu bapa dah.
Tak ada ibu bapa dan tidak ada siapa-siapa kenal mereka pun. Lelaki yang boleh jaga keluarga, mereka akan jaga keluarga dulu. Dan yang mana tinggal seorang dah, mereka diarahkan membuatlah sesuatu untuk jaga. Tengok tahap kemampuan masing-masing. Ada tahap tersebut. Bawa Toto sekali. Awak bawa sendirilah Toto. Awak angkut sendiri. Dayang Senandung, walaupun surut kita tak boleh turun tempat air kerana banyak wabak dan juga banyak lagi jenazah-jenazah yang belum dikebumikan. Juju terjadinya air naik waktu siang atau malam, waktu petang. Waktu petang. Okey, saya buka daripada jiran sebelah ni untuk pertanyaan. Okey, yang seramai 161 orang. Nak tanya apa, guys? Syahadatan apa tu? Dah, cepat-cepat sikit tanya. Dah tak ada tanya lah. Baguslah. Tak ada tanya lah. Sekarang saya tanya. FDHL. Ya, saya. Tapi ada satu soalan. Mungkin tak penting sangat. Tapi lain sikit. Macam mana Siti Nur sebab ada yang malaikat tunjukkan, ada yang dialog daripada Panglima, yang maklumat yang Siti Nur dapat. Tapi macam mana maklumat yang dapat bila Siti Nur kata China arahkan Singapura untuk serang? Itu kan dalam mimpi. Maksudnya sama ada dialog tu daripada Panglima ke ataupun macam mana yang apabila Korea Utara baling nuklear dekat China, bandaraya dia ke apa saya tak tahulah. Orang ramai juga. Lepas tu China tadi mengarahkan Singapura. Macam mana dia mengarahkan Singapura? Selepas itu Singapura tu bom kita. Selepas itu Singapura tu bom kita. Okey. Terima kasih. Saya faham maksud awak. Awak nak detail macam mana Cina tu bercakap dengan sama Cina tu bercakap kan? Sebab awak cakap 8 juta yang 8 juta yang mati, Siti Nur kata dialog daripada Panglima. Sebab awak fikiran awak fikir kecil. Awak tak tahu. Sebelum tu saya dah bagi tahu kita punya di laut telah pun lumpuh sepenuhnya. Mereka berlingkaran di laut, penuh dengan lingkaran Cina di laut. Kita dah tak mampu tandingi mereka dah pada waktu tersebut. Jadi kalau awak fikir logik akal awak memang tak masuk. Tapi untuk PMYT saya boleh jawab dengan jelas. Dekat sini kita di laut lumpuh sepenuhnya, tak mampu lawan mereka dah. Dan mereka telah pun mengelilingi kita dengan agak hebat dan rakus sekali. Okey. Baik, Bang. Tak nak. Abang ngantuk. Abang nak balik lah.
Soalan lagi. Soalan ni bagus. FTHL. Bagus. Bagus. Tapi itulah beza dengan bertanya dengan bermimpi. Beza. Kebanyakan orang fikiran dia kecil. Tapi PMYT ni besar. Dia adalah keseluruhan. Keseluruhan. Soalan awak telah pun ditanya kepada saya semasa siasatan. Kebanyakan dalam 280 orang yang bertanya kepada saya secara direct kepada saya. Mereka telah pun menyoal saya dengan selengkap-lengkapnya. Setelah saya diuji dengan dadah, setelah saya diuji dengan apa saja bentuk penyiksaan kepada saya boleh jawab dengan baik. Dengan syok lagi saya jawab. So kat sini tak ada istilah saya ni gabra, takut atau apa-apa. Kerana apa? Janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada saya. Andai saya menyampaikan perjalanan mimpi yang terakhir, mereka bersama-sama dengan saya. Saya sebut je satu patah perkataan, mereka cukup dekat dengan saya. Siapa mereka? Datuk saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Jibril alaihissalam, Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Khidir. Jadi dekat sini saya tidak ada kegentaran apa-apa berhadapan dengan manusia ataupun musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Kecil saja. Hukuman anda kepada saya yang begitu sadis, zalim dan tidak ada kemanusiaan, tidak ada pembelaan, sebenarnya kecil saja dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menimpa kepada orang-orang yang begitu sombong, angkuh, rakus dan keras kepala. Tidak ada ketakutan di wajah saya. Cukuplah saya menyatakan, takutlah akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Gerunglah atas peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya nak tanya jadi kiranya bulan 2, 3, 4 dan seterusnya memang Puan tak akan ada bersama kami, jadi kami kena tunggu juga bom tu baru kami pindah sendirilah ya. Saya dah beritahu kan masa susah saya bulan 2, bulan 3, bulan 4. Awak disebut bulan lain tu kenapa? Saya kata masa susah saya bulan 2, bulan 3 dan bulan 4. Jadi saya menolak berurusan dengan mana-mana umat Nabi Muhammad. Kerana saya akan memberi kesusahan kepada anda. Jadi saya mengelak perkara tersebut. Okey? Bulan 5, bulan 6 dan bulan 7 semua orang akan susah. Saya tak kata saya tidak bersama dengan anda. Saya tidak kata macam tu, jadi jangan tambah cerita. Saya kata bulan 2, bulan 3, bulan 4 ada kesusahan kepada saya. Dan saya mengelak berjumpa dengan anda kerana tidak mahu memberi apa-apa kesusahan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham? Oh, jadi kita okey, lepas pada Taiwan, Kak Sila dengar awam cakap. Lepas pada Taiwan kena bom baru bergerak. Lepas pada Taiwan kena bom baru bergerak. Jadi maksudnya bulan 2, bulan 3, bulan 4 tak ada berhubungan dengan Puan. Lepas tu kalau Puan ada hint-hint pun Puan akan masukkan dalam room ke macam mana? Awak tak boleh buat andaian sendirilah. Ke saya dah sebut tadi. Tak boleh buat andaian sendiri. Kalau saya tak sebut, awak tak boleh cakap. Puan anda bla 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 bla. Tak boleh. Tak boleh macam tu. Tak boleh ada sikap andaian sendiri. Jika saya kata bulan 2, bulan 3, bulan 4 saya ada kesusahan dan saya tidak mahu memberi kesusahan saya kepada umat Nabi Muhammad yang lain, maka jangan buat andaian sendiri. Adakah saya selama ni saya kata saya mendiamkan diri? Adakah saya melanggar apa yang saya tuturkan? Tidak kan? Maka dengan itu saya kekal dengan apa yang saya telah tuturkan. Okay, baik.
Okey, terima kasih yang bagi gift begitu banyak sekali malam ni. Terima kasih rezeki saya. Saya nak pergi berjalan-jalan ni. InsyaAllah lah ada rezeki lah tu. Bagi banyak-banyak lagi. Lion 13 ekor. Abang Nash aja. Minta lion 13 ekor. Okey. Kalau nak bercakap dengan saya kena kuatkan suara. Sebab seperti menjerit. Saya tak rasa pun. Saya tak mudah cedera hati pun. Boleh dengar ke? Okey. Saya nak tanya, Abang sudah beritahu tadi bulan 5, 6, 7 Mak Lagi Muhammad akan ada kesusahan kan? Ya. Kesusahan tu mana tu yang dimaksudkan? Awak nak tahu kesusahan yang awak akan hadapi ya? Ya. Pertama, kamu akan ditekan dengan sistem yang begitu keras. Yang kedua, pergelutkan politik bermula di Putrajaya. Yang ketiga, akan ada berbagai-bagai jenis lagi yang kamu akan hadapi pada waktu tersebut. Kamu akan berdepan dengan berbagai-bagai kenaikan. Seperti kamu datang tempat orang bagi lempang sebiji kat kamu. Macam itulah kamu nak beli makanan nanti. Yang keempat, pada waktu tersebut tekanan demi tekanan yang amat dirasai. Susah payah kamu nak mendapatkan bekalan makanan. Yang kelima, akan ada pergaduhan demi pergaduhan. Pendek kata susah lah. Memang susah. Saya dah boleh bercakap dah pada waktu tersebut. Sebab terlampau susah. Rakyat susah. Ketakpuasan hati di mana-mana saja. Saya dah boleh keluar. Saya boleh cakap. Sebab masa tu orang dah tak fikir dah. Orang fikir macam mana nak mengalas perut. Orang fikir macam mana nak menstabilkan ekonomi sendiri. Orang fikir macam mana ni nak bagi makan anak sedang lapar dekat rumah. Orang dah tak fikir dah masalah-masalah ni. Kerana ini melibatkan seluruh dunia. Bukan melibatkan kita saja. Seluruh dunia. Jadi di sinilah sama ada kamu berakal ataupun tidak. Masih lagi dengan kepura-puraan di kota raya. Masih lagi dengan mimpi-mimpi. Duduklah dalam kumpulan yang ada tolong menolong lebih pada 20 orang dan berganding bahulah satu sama dengan lain. Ada orang dekat TikTok cakap, akak pun melantak ke kedai mamak. Of course. Of course. Nanti ada geng nanti. Bulan 5, bulan 6, bulan 7 ada geng. Geng itu kronik. Boleh mengguncangkan keselamatan dalam negara. Tapi umat Nabi Muhammad tak ada lah istilah macam tu. You all kan dah jadi orang kampung balik kan. Dah standby duduk kat kampung. You all tak ada geng. Tapi nanti akan ada geng. Geng-geng nanti begitu sadis sekali. Awak ni ingin sangat nak cari. Tapi awak kena sabarlah. Clue dia adalah saya yang akan ditekan balik. Kena sabarlah.
Tak payahlah join geng tu. Awak bukan ahli politik pun. Biarlah politik yang menguruskan politik. Awak tak mampu nak menguruskan politik. Okey. Hamba Allah yang tanya tadi. Saya tak boleh jawab sebenarnya soalan awak. Itu yang ikhlas. Jadi awak kena fikir-fikir sendirilah. Sebab awak tak baca bendera Malaysia. Kan saya dah perhalusi dah perkara macam ni kan. Patutnya awak faham lah. Depan saya ni ada TikTok. Awak kena perhalusi bendera Malaysia, awak akan faham. Okey. Sebab awak tak perhalusi bendera Malaysia. Cuba awak perhalusi bendera Malaysia. Dan awak akan faham dekat situ dah ada clue dah. Okey, bangun malam, solat. Minta petunjuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bertanya, tapi jika kita tak buat sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada guna juga. Asyik bertanya je, hanya sekadar nak tahu, buatnya tidak. Saya dah letak dah clue dia dekat bubur saya. Everything dah saya dah buat. Okey. Perhalusi lagi, dah awak akan nampak. Saya tak boleh direct macam ni dengan awak. Benda saya dah sebut banyak kali dah. Perhalusi bendera Malaysia. Merah putih apa? Ikut hadis. Warna biru apa? Warna biru agung, baru. Si dengan bintang apa bulan separuh tu apa? Rumah Nabi Muhammad. Bintang apa? Sita Anur. Awak kena tengok bendera Malaysia. Okey, saya harap anda semua faham lah. Tak faham susah lah. Saya minta tolong buat pembayaran lah untuk bubur RM180. RM180 minta tolong buat pembayaran lah untuk bubur. Untuk kali yang seterusnya dan terakhir. RM180 saya Sita Ana merayu dengan anda sendiri. Tolonglah berkorban. Okey, anda kena perhalusi bendera Malaysia, alright? Sudah-sudahlah. Saya dah sebut banyak kali dah. Perhalusi. Tahu, perhalusi. Awak tak nak simpan stok tu tak apa, tak nak simpan stok bubur tak ada masalah. Saya boleh hantar stok bubur tu kepada di kawasan Banjaran Titiwangsa. Okey, boleh infak kan. Okey, dekat Telegram saya end live dulu. Semoga anda semua dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, capai nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Anda semua dapat menemui jalan setiap persoalan-persoalan kepada anda semua. Bangunlah malam-malam ya, menyerah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Capai apa sahaja yang anda boleh capai sekarang. Rebutlah peluang yang boleh menutupkan setiap mutiara daripada mulut anda itu dengan menyebut nama-nama kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk capai nikmat yang boleh anda menggetarkan diri anda, capai capai dan tembuskan maksud yang boleh memahami keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jelas ya? Anda semua anda hebat sebab anda boleh datang kepada saya dengan bertanya soalan. Saya minta anda di bawah lindungan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Semoga anda semua bukan dalam golongan orang-orang yang dirugikan.
tapi dalam golongan orang-orang yang Allah beri peringatan yang jelas untuk memahami jalan cerita akhir zaman. InsyaAllah, amin. Dan duduklah dalam kumpulan yang begitu rapat ataupun saling membantu di antara satu sama dengan yang lain. Tetaplah anda semua dalam kehidupan seharian anda sentiasa menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, berlapang dadalah setiap perkara nak berlaku, ingat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang saya ucapkan ni atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku yang telah saya ucapkan, pertama, anggaplah secara kebetulan. Kedua, memang Allah yang Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Dan cuma kelebihan dia, saya menuturkan perkara itu yang belum berlaku. Dan selepas itu berlaku, jadi letaklah perkara ini dalam nikmat-nikmat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengatur setiap makhluk dia di bawah kekuasaan dia. Okey, insya-Allah semoga kita semua dalam kurniaan, keredaan, kasih sayang, limpah kurnia, keselamatan, lindungan, perlindungan, capai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah nikmat Allah yang telah kamu lalai selama ini. Maka balik semula kepada dia dengan menyebut nama dia, mengingati semua kebesaran-kebesaran dia, dan mengucaplah sebanyak mana dalam nikmat yang Allah telah bagi kepada kita. Okey, terima kasih semua dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana beg kami satu lagi tadi? Dekat sini saya punya tailor tu, dia tak ada ni, ada bateri. Mari mami satu. Bayar. Nah, bayar dah guys. Nak ambil kain dekat Dobi, ditemani oleh abang handsome. Gula-gula guys, gula-gula. Dan lagi kat Dobi. Allah subhanallah. Guys, saya ni daripada Shah Alam ya. Macam semua orang tahulah, saya memang orang Shah Alam. Bulan 5, bulan 6, bulan 7 saya dah bagi tahu kan, tengok bendera Malaysia. Patutnya saya cakap tengok bendera Malaysia. Awak kena tengok bendera Malaysia lah. Kalau awak tak tengok bendera Malaysia, awak dalam masalah lah.
Banyak. Jalur tu tak payah kira. Kira merah putih. Cari hadis merah putih. Cari hadis. Hadis merah putih. Buka dia punya buka. Kat dia mana? Carilah hadis merah putih. Apa maksud hadis merah putih? Hayya. Tu merah putih. Dah jumpa dah. Bendera. Nak tahu. Cari hadis dia. Ada hadis dia. Biru apa biru? Biru. Dalam Malaysia siapa pakai biru? Siapa pakai biru? Ya Allah, budak bawah. Biru, siapa pakai biru? Bulan separuh apa? Bulan separuh. Hari ini kita belajar bendera Malaysia. Bulan separuh. Apa suka? Umat Nabi Muhammad. Bintang. Bintang. Siapa ada kes berkaitan dengan bintang? Sitano. Pandai. Ada seorang lagi, Zakhruf. Okey, terima kasih semua. Anda semua hebat. Saya end live dulu. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.